Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Kita sambung bab penyembelihan, kita berhabis bab penyembelihan, lepas tu kita barulah sambung bab korban, lepas tu kita buka soal jawab kat lagi ya. 279, adakah sembelihan dilakukan 2 kali atau lebih? Sekiranya perbuatan pemotongan urat-urat wajib dalam sembelihan dilakukan 2 kali atau lebih dan jarak masa antara pemotongan pertama dan seterusnya panjang, maka hukumnya bergantung kepada hayat mustaqirah pada pemotongan terakhir. Jadi dipotong sekali, dia pun duduk rehat mata. Kalau tadi kita buat contoh tadi, dia minum air dulu. Dia minum air, lepas tu dia sambung mula. Tapi masa dia sambung semula, masih lagi ada hayat mustaqirah. Maka hukum penyembelihan tersebut sah jika haiwan masih mempunyai hayat mustaqirah pada pemotongan terakhir, sembelihan itu sah dan halal dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua, pada muka surat 281, jika haiwan tiada lagi hayat mustaqirah pada pemotongan terakhir, tak ada hayat mustaqirah dah. Namun pemotongan awal telah memutuskan urat-urat yang wajib, maka sembelihan itu sah dan halal dimakan. Ya, sembelih 2 kali. Sembelih kali pertama dia rehat mata. Tapi putus dah. Dia kata lambat mampu. Pergi sembelih pula sekali lagi. Sah tak makan? Sah. Sebab sembelihan kali pertama sah dah. Okey, kita buat contoh biasa berlaku. Lembu. Lembu ni biasa berlaku apabila kita sembelih, dia urat wadaj dia sumbat darah. Dia urat wadaj ni, dia apabila sumbat darah dia akan kembang. So ni dia akan kembang macam ada sesuatu pahit. Apabila kita toreh sikit je, darah tu baik. Jadi kita toreh pula. Jadi bermakna penyembelihan kali kedua. Tetapi kali pertama telah putus dah urat wajib. Jadi bermakna penyembelihan kali pertama telah sah. Penyembelihan kali kedua tidak dikira. Okey, hak tu jelas. Yang ketiganya, jika haiwan tiada lagi hayat mustaqirah pada pemotongan terakhir dan pemotongan awal masih belum memutuskan urat wajib. Pemotongan akhir tak ada hayat mustaqirah dah. Harakah mazbuh, nyawa-nyawa ikan. Tapi sembelihan pemotongan pertama belum lagi memutuskan urat yang wajib. Maka sembelihan itu tidak sah dan tidak halal dimakan. Okey. Sebaliknya, jika jarak antara perbuatan sembelihan pertama dan perbuatan sembelihan kedua. Yang tadi kita kata jarak tu lama. Mula-mula kita katakan sekiranya pada muka surat 29, sekiranya perbuatan pemotongan urat wajib dalam sembelihan dilakukan 2 kali atau lebih dan jarak masa antara pemotongan pertama dan seterusnya panjang. Jarak masa panjang. Itu hukum dia kita perincikan dah. Sebaliknya, jika jarak antara perbuatan sembelihan pertama dan perbuatan sembelihan kedua pendek, sekejap je, maka sembelihan itu tetap sah dan halal. Sama ada haiwan itu masih mempunyai hayat mustaqirah pada perbuatan sembelihan kedua atau hanya harakah mazbuh. Hal ini kerana pemotongan berulang yang diselang dengan jarak masa pendek dikira sebagai satu pemotongan. Ada orang dia sembelih dia sembelih gini. Dia akad pisah. Sembelih akad pisah. Tapi pemotongan pertama dengan pemotongan kedua jarak dia dekat. Maka dikira seperti satu pemotongan. Baik. Dalam kitab mana ada sebut, ada beberapa kitab dengan nukil, antaranya dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim, cetakan Dar Al-Minhaj, juzuk yang keempat, muka surat 323. Dia kata lagu mana, tengok pada muka surat 282. Li'anna jami'al marrat, tengok alasan, dia kata li'anna jami'al marrat inda adami tulil fasli kal marratil wahidah. Semua beberapa kali ketika tidak panjang tempoh perceraian adalah kal marratil wahidah, seperti sekali. Baik. Lepas ambo buat pada muka surat 282 membuat jadual ringkas hukum pemotongan berulang dalam sembelihan. Ambo buat jadual. Tu kita tak bacalah. Lepas tu, buat beberapa cacatan. Pada muka surat 283, sebahagian masyarakat berpegang bahawa pisau tidak boleh diangkat semasa menyembelih kerana bimbang haiwan menjadi bangkai. Pegangan ini sebenarnya tidak bersifat mutlak. Maksudnya tidak boleh kita nak kata secara mutlak. Sebaliknya, hanya terpakai dalam situasi tertentu sahaja. Terpakai dalam situasi mana? Pemotongan pertama tidak memutuskan urat yang wajib, lepas tu selang masa yang lama, dia buat pemotongan yang kedua, ketika itu tidak ada hayat mustaqirah. Barulah tidak sah penyembelihan. Okey,
pegangan ini sebenarnya tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, hanya terpakai dalam situasi tertentu saja. Oleh itu, salah menetapkannya secara umum. Apatah lagi, dalam kebanyakan keadaan mengangkat pisau, penyembelihan tetap sah menurut syarak sebagaimana saya ada buat saya ada buat dalam jadual. Kemudian setiap kenyataan tu saya datangkan rujukan. Saya datangkan rujukan. Sebagai contoh, kita undur sikit. Tak apalah, undur sikit. Muka surat 288. Tengok, Syekh Amin Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwir Al-Qulub. Dia kata, wala yushtaratu fi qat'i dhalika an yakuna daf'atan wahidah. Falau qata'a bi akthar kama law rafa'a sikkin. Dia kata, tidak disyaratkan pada memutuskan demikian itu mesti daf'atan wahidah, mesti sekali. Falau qata'a bi akthar. Sama juga dalam kitab Madhasyah Bajuri yang anda sebut. Jadi kita datangkan dua kitab, banyak lagi kitab-kitab yang lain yang kita tidak sempat untuk datangkan sebab tadi jadi panjang pula lagi. Okey. Kemudian muka surat 283. Sama juga hukumnya apabila pisau ditukar kerana tumpul atau patah. Dan kisah banyak terjadi. Maksudnya bukan banyak, kerap kali dah terjadi bagi mereka yang tukar sembelih. Sembelih Kuba ni dia kulit dia tebal. Kulit dia tebal. Pisau lama, meleh tu patah. Patah dia pun kita ganti pisau lain. Sama hukum dia. Pisau ditukar kerana tumpul atau patah, tupu, ambil pisau lain. Sekiranya jarak masa hanya sekejap atau ketika pemotongan berikutnya haiwan masih mempunyai hayat mustaqirah walaupun tempoh masa agak panjang daripada pemotongan pertama kepada pemotongan kedua, tetapi pemotongan kedua masih ada hayat mustaqirah, penyembelihan tetap sah. Berbeza halnya jika jarak masa panjang, sedangkan pemotongan pertama pada urat yang wajib diputus belum sempurna. Pemotongan pertama dah putus lagi urat yang wajib diputus. Lepas tu lama pula dengan pemotongan kedua. Masa pemotongan kedua, binatang berada dalam harakah mazbuh. Dan haiwan telah berada dalam keadaan harakah mazbuh. Harakah mazbuh ni jauh nyawa ikan. Untuk pemotongan seterusnya, dalam keadaan ini, penyembelihan tidak sah. Baik. Tadi ada beberapa orang sahabat kita tanya isu ni. Tu kita baca lalu tu. Okey, lepas tu hukum membaca bismillah ketika penyembelihan menurut mazhab Syafi'i. Antara perkara yang berlaku khilaf dalam proses penyembelihan adalah membaca bismillah. Majoriti ulama kata baca bismillah wajib. Mana-mana orang yang sembelih sengaja tidak baca bismillah, terlupa tu bab lain. Sengaja tidak membaca bismillah, maka sembelihan tu tidak sah. Itu pandangan majoriti ulama. Mazhab Syafi'i kata baca bismillah bukan wajib. Hukum baca bismillah adalah sunat. Sengaja tidak membaca bismillah, hukum dia adalah makruh. Sembelihan tetap sah. Sebaliknya, haram menyebut nama. Jika disunatkan bagi penyembelih membaca bismillah ketika hendak menyembelih haiwan. Jika bacaan bismillah ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya makruh. Namun penyembelihan itu sah, tetap sah menurut mazhab Syafi'i. Sebaliknya, haram menyebut nama selain Allah ketika penyembelihan. Sebut nama ayah kita. Tak boleh. Sebut nama ayah kita dengan nama ayah aku sekian-sekian mulai. Tak boleh. Menyebabkan penyembelihan tu bangkai. Jika hal itu dilakukan, penyembelihan tersebut tidak sah dan haiwan yang disembelih menjadi haram dimakan. Kemudian ana ada tulis dalam satu jadual kedudukan bacaan ketika menyembelih. Kedudukan bacaan membaca bismillah disunatkan, sunat dibaca ketika hendak menyembelih. Meninggalkan bismillah dengan sengaja makruh, penyembelihan tetap sah. Tertinggal bismillah kerana terlupa, tidak makruh. Terlupa nak baca bismillah. Contoh dah. Tok Imam baca bismillah ni. Contoh Tok Imam ketar. Dah kali pertama melih ni, ketar. Oh, orang ramai pula tengok. Hok ni ambil live apa sekali. Terlupa terus nak baca bismillah. Melih baru khabar. Tak ingat baca bismillah. Okey, terlupa tak ada masalah. Sepakat ulama mengatakan sah. Kalau terlupa. Menyebut nama selain Allah haram, menjadikan penyembelihan tidak sah dan haiwan yang disembelih haram dimakan. Peringatan, sunat-sunat penyembelihan yang lain telah dijelaskan sebahagian besarnya dalam bab penyembelihan binatang korban. Dalam bab binatang korban, ana ada tulis penyembelihan binatang korban. Dalam bab penyembelihan binatang korban, ana ada sebut tentang sunat-sunat dalam penyembelihan. Okey, kita baca sunat dalam penyembelihan dalam bab binatang korban. Lepas tu baru kita sambung asal tadi. Supaya biar selesai bab penyembelihan. Nak tengok muka surat berapa tak ingat dah ni. Kejap deh. (157) muka surat 157. Biar kita selesai dulu bab penyembelihan. Okey, bab ke-14 penyembelihan binatang korban. Patut bertulis dalam jadual
perkara sunat, lepas tu perkara makruh. Lepas tu keterangan ringkas. Lepas tu kita tak baca apa-apa sebab benda sama je lepas daripada ni. Jadi muka surat 157, 158 tu jadual sahaja. Kita cerita secara ringkas dulu baru kita perincikan. Kita mula pada muka surat 159. Okey, perinciannya seperti berikut. Disunatkan bagi lelaki menyembelih sendiri binatang korbannya sekiranya dia mampu melakukannya. Kalau bab binatang korban, sunat orang jatuh melih diri. Sebab benda? Sebab Rasulullah sembelih sendiri. Tapi syarat mampulah. Kalau mabuk darah tak sah lah. Lama ke tak ada nak sembelih lembu, dia rebah dulu. Mabuk darah tak sah dah. Okey, yang pertama. Yang keduanya, sekiranya dia tidak pandai atau tidak mampu. Tak pandai ataupun tidak mampu. Pandai tapi tua dah, ketar nak pergi pisap, ketar. Baik. Tak mampu dah nak sembelih sendiri, maka hendaklah dia mewakilkan penyembelihan itu kepada orang lain. Itu jelas. Bagi perempuan yang mengerjakan korban, sunat mewakilkan kepada orang lain bagi penyembelihan binatang korbannya. Tapi nak sembelih diri, boleh. Okey, beberapa perkara yang berkaitan dengan isu di atas. Seorang yang mampu menyembelih sendiri binatang korbannya, boleh dia mewakilkan kepada orang lain bagi menyembelih binatang korban tersebut. Saya mampu sembelih diri. Boleh tak saya nak wakil kepada orang? Boleh tak apa? Okey, kalau saya mampu, wajib dia sembelih diri. Dah. Sunat sembelih sendiri, kalau saya nak suruh orang lain sembelih pun boleh. Bagi mereka yang ingin mewakilkan orang lain untuk menyembelih binatang korbannya, maka yang lebih afdal mewakilkan kepada seorang Muslim. Tak payahlah wakil kepada Ahlul Kitab. Cari Yahudi nak sembelih binatang dia. Tak payahlah. Muslim yang faqih. Maksud faqih di sini, faqih ni mesti kena adik dah, bukan. Faqih di sini maksudnya yang memahami hukum hakam berkaitan ibadat korban dan penyembelihan. Dia pernah belajar dah sebelum ni. Fiqh korban, fiqh sembelih. Maka dia yang lebih utama kita wakilkan. Sebab dia tahu hukum hakam. Kalau terjadi gini gana, kalau terjadi gini gana. Okey, baik. Bagi mereka yang mewakilkan orang lain menyembelih binatang korbannya, kalau diwakil kepada orang lain sembelih, disunatkan baginya hadir dan menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Sunat dia hadir dan menyaksikan. Penyembelih yang dilantik sebagai wakil untuk menyembelih binatang korban tidak wajib berniat korban bagi pihak tuan korban. Kalau saya diwakilkan untuk sembelih, saya tak wajib niat. Sebab tu dia niat. Saya diwakil ke sembelih sembelih. Bahkan kalau kita tak tahu pun binatang korban, sah penyembelihan. Contoh, kita contohlah. Ini contoh. Korban wajib. Lembu dia hilang, korban wajib. Dia nazar, dia ta'yin ke. Dia nazar, lepas tu dia tentu ke. Sekiranya aku sembuh daripada penyakit ini, wajib ke atas aku buat korban dengan lembu ni. Lepas daripada habis hari raya korban, lembu ni hilang. Tak akan nak cari. 20 hari raya jumpa, maka kena sembelih. Kena sembelih. Sebab korban wajib. Sunat tu lain, korban wajib. Kita tak ingat, bukan korban. Moga lama dah ni. Dia panggil, itu sembelih mata. Kita pun tak tahu, kita pergi sembelih. Sah ke tak? Sah. Tidak disyaratkan penyembelih berniat korban. Kalau dia diwakilkan hanya menyembelih saja. Kalau diwakilkan menyembelih serta niat, barulah dia niat korban. Jelas kan? Kita tengok. Sebab hal ini kerana pada asalnya niat korban dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadat korban itu sendiri. Atau oleh wakil yang secara khusus diwakilkan untuk berniat bagi pihaknya. Sekarang ini tak wakil pun niat. Sekiranya penyembelih yang hanya diwakilkan untuk menyembelih binatang korban itu tidak mengetahui bahawa binatang yang disembelihnya itu adalah binatang korban, ibadat korban tersebut tetap sah. Penyembelih yang turut diwakilkan untuk berniat korban, wajib baginya berniat korban bagi pihak tuan korban untuk memastikan sah ibadat korban tersebut. Bagi pihak tuan korban, dia mesti kena berniat bagi memastikan kesahan ibadat korban tersebut. Yang sunat menggunakan pisau yang tajam untuk penyembelihan. Menggunakan pisau yang tajam, hukum dia adalah sunat. Ini jelas disebut dalam hadis. Nabi SAW menyebut, wal yuhidda ahadukum syafratah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu. Hendaklah menajam oleh seorang di kalangan kamu mata pisaunya. Sunat guna pisau yang tajam. Beberapa catatan penting. Makruh menajamkan pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Baik. Kita duk asah pisah. Ada di sana ada hadis, sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, tapi ada sebagian ulama menilai hadis ini adalah hadis hasan. Seorang sahabat Rasulullah, dia perebah kambing, dia jejok, dia pun asah pisah. Kata Rasulullah, berapa kali mu nak mematikan dia? Rasulullah kata, berapa kali mu nak mematikan dia? Baik. Asah pisah di hadapan binatang, hukum dia adalah makruh.
Makruh mengguna pisau yang tumpul dalam penyembelihan. Guna pisau tu pun makruh. Jadi, patut hamba ada bawah ni. Dalam nota kaki ni buat peringatan mesra buat para penyembelih. Ini peringatan mesra je. Pada zaman ni, mendapatkan pisau yang tajam cukup mudah. Pisau tajam belana orang jual. Terdapat banyak kedai yang menjual pisau tajam yang cukup sesuai digunakan untuk penyembelihan binatang yang seperti kambing, lembu dan kerbau. Tidak kurang juga tukang tempatang yang mahir menghasilkan pisau sembelihan yang berkualiti, tajam dan sesuai digunakan. Namun begitu, satu perkara yang sama pentingnya ialah, ni, nak setu sini. Satu perkara yang sama pentingnya ialah penyembelih perlu tahu cara untuk mengenal pasti tahap ketajaman pisau, agar pisau yang digunakan benar-benar layak dan sesuai untuk penyembelihan. Hal ini penting lebih-lebih lagi bagi mereka yang menyembelih lebih daripada seekor haiwan dalam satu masa. Kerana ketajaman pisau boleh menurun setelah digunakan beberapa kali. Ambo cerita pengalaman ambo lah. Sikit-sikit, selit-selit sikit-sikit. Tak boleh cerita banyak, sikit-sikit sebab takut tak habis kita. Dulu orang suruh sembelih kita tak pandai nak cek pisah. Tak pandai. Cuma tokoh kita nak sembelih orang pisah. Orang pisah. Lepas tu kita pun beli pisah lagi, malah nak pinjam pisah orang. Lepas tu sampai masa kita nak sembelih, kita suruh orang asah. Kita suruh orang asah. Orang asah pun kita tahu, tajam kedok. Kadang-kadang kita boleh, topu je. Tapi boleh loop lagi. Jadi, kita pun tahu. Kena belajar nak terkenal mana pisah tajam kedok. Tapi kita belajar lah. Belajar maksud belajar diri. Gini pisah tajam, gini pisah topu. Lepas tu kita pun asah diri, belajar asah diri. Kita pun belajar asah. Jadi, asah tu boleh lah. Buat nak sebelah lembu tu boleh sangat lah. Okey, baik. Ini di antara benda yang penting lah. Penyembelihan dengan pisau tumpul tak sah. Ingat kalau kita guna pisau tumpul, sah sembelih. Tapi dengan dua syarat. Jika memenuhi dua syarat. Pertama, putuh halqum dan meri itu tidak memerlukan kekuatan berlebihan daripada penyembelih. Kalau memerlukan kekuatan berlebihan, kekuatan tu mesti kena ada, berlebihan. Dia gini, untuk kita faham bab ni, kita kalau ambil besi, tak tajam pun besi ni, kalau kita renyah luka juga. Tapi kena perlu kepada kekuatan berlebihan. Jadi kalau guna pisau tumpul, memutuskan saat itu perlu menggunakan kekuatan berlebihan, maka menjadikan sembelihan itu tidak sah. Satu. Kedua, pisau tersebut memotong halqum dan saluran makanan sebelum binatang sembelihan sampai kepada harakah mazbuh. Duk renyah juga, nak mati lela dah baru tu. Itu tak boleh. Dan perkara ini disebut dalam beberapa kitab, antaranya dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam nota kaki yang ada disebut. Makruh menyembelih seekor haiwan dalam keadaan haiwan lain melihatnya. Kita sembelih seekor, lepas tu geng dia tengok, hukum dia makruh sebab nak wujudkan sifat ihsan. Rasul kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jadi nak wujud sifat ihsan, jangan sembelih binatang di atas di hadapan binatang yang lain. Lepas tu hamba bagi cadangan sebab dia ada pihak penganjur lembu banyak. Tepat speed. Kita kena bagi cadangan lah. Kalau kita kata tak boleh, cadangan kan? Okey. Pihak penganjur atau individu yang melaksanakan penyembelihan korban dalam jumlah yang besar di lokasi yang sempit disarankan menyediakan tabir pemisah seperti kain rentang bagi menghalang haiwan yang menunggu giliran daripada melihat proses penyembelihan yang sedang berlangsung. Okey, selesai. Sunat menyembelih dalam keadaan biri-biri dan kambing dikebahkan. Kerana mengikut amalan Nabi SAW, Rasulullah sembelih kambing, sembelih biri dalam keadaan mengebahkan binatang tersebut. Jadi berdasarkan perbuatan Rasulullah, sunat kita sembelih dalam keadaan kita mengebah. Kita tak sembelih sembelih dalam keadaan kita gebahkan. Kita nak sembelih dalam keadaan berdiri, boleh, tak ada masalah. Dia nak tunjuk hero dia, tak sembelih gebah dah. Dia ikat tali, tarik sorang. Bukan beri lenggok pada dia pun. Tak ada apa boleh. Tapi tak sunat. Hak sunatnya bergebah. Sebab apa bergebah? Sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mengikut perbuatan Rasulullah. Lembu dan kerbau tidak ada jelas disebut dalam hadis bagaimana cara Rasul sembelih. Ulama fiqh kata lembu dengan kerbau disunatkan bergebah kerana qiyas di atas biri-biri dan kambing. Sebab itulah betul demikian juga bagi lembu dan kerbau. Sunat merebahkan lembu, kerbau, biri-biri dan kambing pada sisinya kiri. Ini sisi kiri ni kita gebah gitu. Kerana ia lebih memudahkan penyembelih memegang alat sembelih dengan tangan kanan dan kepala haiwan dengan tangan kiri. Tangan kanan pegang pisah. Ni pegang kepala. Disunatkan kaki belakang kanan lembu, kambing dan haiwan yang seumpamanya tidak diikat. Sunat. Ikat 3 kaki je. Ikat 3 kaki je, sunat. Sebab dia, ulama kata sunat sebab ulama nak praktikkan hadis Rasulullah. Rasul kata wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah.
hendaklah dia tenangkan binatang sembelihan dia. Macam mana nak tenangkan? Biarkan satu kaki dilepaskan untuk dia meronta. Itu hak yang disebut oleh ulama fiqh. Tapi nanti kita akan cerita lepas ini sikit. Sunat merebahkan lembu, kerbau, kambing, biri-biri pada sisinya. Disunatkan kaki kanan lembu, kambing dan haiwan yang seumpamanya tidak diikat supaya haiwan yang disembelih merasa sedikit kelegaan dengan gerokannya. Manakala 3 kaki lagi yang lain diikat bagi mengelakkan haiwan meronta yang boleh menyebabkan penyembelihan tersasar dari tempat yang sepatutnya. 3 tu kena ikat sebab apa dia? Takut meronta akhirnya tersasar daripada tempat penyembelihan. Lepas tu hamba tulis dalam nota kaki beberapa isu penting berkaitan pengikatan kaki haiwan korban. Dalam nota kaki 169. Tidak wajar, dan benda ini masih lagi berlaku dalam masyarakat. Tidak wajar mengikat ke semua kaki haiwan korban. Tidak wajar. Ikat apa-apa tu tidak wajar. Walaupun dilakukan oleh ramai masyarakat kita. Tidak wajar mengikat ke semua haiwan kaki haiwan korban kerana perbuatan tersebut menyalahi tuntutan Rasulullah yang menganjurkan agar diberikan sedikit kelapangan dan keselesaan kepada haiwan yang hendak disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyurih dhabihata." Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Lepas tu kita mari dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karangan Imam Al-Mawardi. Okey. Pada muka surat 170, saya ada tulis pesanan penulis. Pesanan penulis. Kalau mereka ada sahabat-sahabat yang ikut Facebook hamba, bukan nak suruh ikut Facebook hamba, bukan. Kalau sahabat yang ikut Facebook hamba ada puh bab sembelih korban apa sembelih lembu. Kalau perasaan hamba sembelih, hamba tujuannya bukan nak tunjuk aku hebat dah, bukan. Bukan tujuan, ada tujuan lain sebenarnya. Baik, hamba sendiri tak gahi mana puh ke apa pun. Ada tujuan lain. Sebab tujuan lain dia. Tujuan lain gini. Dia ada sebahagian orang tua dalam masyarakat kita yang mengamalkan benda yang menyalahi sunnah yang payah untuk ditegur, melainkan bagi mereka hak yang dia menganggap mereka tu orang pakar. Baru dia ikut. Jadi tujuan yang berpuh tu tujuan tu sebenarnya. Demo sedap. Tak apa, demo kecek. Demo pandai. Itu tujuan tu sebenarnya. Ambo tak ikat banyak kaki, ambo ikat sekaki lah. Dan ambo budak pondok kita. 3 orang. Kadang-kadang kita berubah 2 orang lah. Kita berubah 3 orang. Kita berubah ikat sekaki lah. Tapi ada cara lah. Tu kena belajar lah. Kita kena belajar lah. Tu cara ada cara. Pertama kata dia, pesanan penulis kepada pihak yang terlibat dalam penyembelihan haiwan korban yang masih menggunakan kaedah mengikat ke 4 kaki, menambah kayu di celah kaki serta menindih haiwan dengan beberapa orang, kaedah seperti ini menyalahi sunnah dan mesti diperbaiki. Ini tak kena kaedah ni. Menyalahi sunnah. Mesti diperbaiki. Walaupun dilakukan oleh masyarakat. Payah nak ubah orang tua. Budak-budak muda ni nak ubah ni. Tapi mai orang tua ni. Tapi apabila dia tengok kita ada berkebolehan, dia ngalah sikit. Baik. Patut tulis sikit luangkan sedikit masa dan bukalah sedikit dada untuk mempelajari cara yang betul agar sifat ihsan yang dituntut ketika proses penyembelihan dapat direalisasikan. Lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan ibadat. Okey, baik. Kemudian yang kedua, jika lembu tidak diikat dengan sempurna. Okey, pada muka surat 70, kalau lembu tu tidak diikat dengan sempurna, lalu meronta ketika penyembelihan, lembu tu tak diikat, sehingga halkung dan urat merinya terputus akibat pergerakan lembu itu sendiri. Dia tak bisa, tak ikat molek lembu meronta. Dia tak ada lagi tu. Kena pisah saja. Utuh halkung. Bukan kerana tindakan penyembelih, maka sembelihan tersebut tidak sah. Sebab bukan penyembelih dia. Bukan melalui perbuatan dia. Namun jika berlaku sedikit pergerakan daripada lembu yang tidak dapat dielokkan, sedikit pergerakan tak dapat dielokkan ketika penyembelih sedang menghiris lehernya, maka sembelihan itu tetap dianggap sah. Ya, kadang-kadang apabila kita tak ikat dengan molek, menyebabkan lembu boleh gelepar. Apabila lembu gelepar, kita duduk depan lembu, tak pisah, lembu gelepar dah. Gelepar, kita pergi kemah pisah, kena tekuk dia, dipisah. Pisah tak je, putus. Tapi bukan perbuatan kita, perbuatan dia. Tidak sah penyembelihan. Tapi kalaulah pergerakan yang sedikit sahaja, perbuatan kita, tapi dia membantu sikit je, maka hal itu tidak menjadi masalah, masih lagi sah. Dan perkara ini disebut dalam beberapa kitab yang ada nukilkan. Kemudian pada muka surat 171, pada masa kini, berbagai kaedah digunakan untuk merebahkan lembu dan kerbau sembelihan. Zaman kita macam-macam kaedah orang guna. Ada yang tidak mengikat kaki langsung. Ada yang mengikat 1 kaki. Ada yang mengikat 2 kaki. Ada yang mengikat 3 kaki. Bahkan terdapat juga peralatan moden yang direka khas untuk merebahkan haiwan tanpa menggunakan tali. Okey, selagi kaedah ini, yang pertama, tidak menyakiti haiwan secara berlebihan. Bukan tidak menyakiti langsung, semua menyakiti belakang.
Kita peroboh tu sakit. Tapi tidak menyakiti berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengawal rontaan agar dapat mengelak haiwan daripada memutuskan sendiri halqum dan urat mereh akibat rontaan. Dua. Yang ketiga, dapat menenangkan haiwan dan memudahkan proses sembelihan, maka ia diharuskan dan tidaklah dianggap menyalahi sunnah. Ya, kadang-kadang orang ni, dia nak betul-betul dalam kitab. Kitab fiqh dia kata kalau lembu, sunat ikat 3 kaki lepas so. Jadi semua kaedah selain daripada ni, bid'ah. Itu tak kena lah. Maksudnya, kalau cukup 3 perkara tadi, tidak menjadi masalah. Kita tak boleh nak kata menyalahi sunnah. Tidak menjadi masalah. Okey, baik. Saat ni kita cerita lembu, kambing, biri, kerbau. Unta kan? Ada pun unta, maka sunat disembelih dalam keadaan berdiri serta kaki depan kirinya diikat. Ikat kaki kiri ya. Ikat, sembelih dalam keadaan berdiri. Ada sembelih dari kawasan bawah ni. Tikam kawasan bawah, dipanggil nahar. Kemudian menghadap kiblat bagi penyembelih dan binatang sembelihan. Sunat. Disunatkan bagi penyembelih menghadap kiblat ketika sembelihan. Dan disunatkan juga tempat sembelih pada binatang dihalakan ke arah kiblat. Kita penyembelih hadap kiblat. Tekuk binatang pun hadap kiblat. Macam kita buat tadi lah. Okey, perhatian. Buat perhatian ni gini. Sebab kita pengalaman kita. Ada lembu besar. Lembu bekeng. Lembu liar. Lembu bekeng liar. Jadi masa kita pereboh, saat ni kita nak pereboh macam mana dah? Cara kita nak pereboh, sebelah tu kita pandai, ikat kaki sebelah ni, lepas tu ikat kaki depan pula sebelah ni, molek dah. Tapi masa jatuh tu tak molek. Nah, jatuh sebelah lain. Okey, perlu jatuh sebelah lain, lembu besar, lembu liar, bekeng pula. Jadi kalau kita nak pusing saat itu akan menyebabkan kecederaan pada lembu. Maka abaikan adab kepada kiblat kerana ihsan terhadap lembu perlu diutamakan. Okey, itu maksud hamba. Perhatian, sebahagian lembu atau kerbau yang besar, liar dan sukar dikawal, mungkin sukar direbahkan pada sisi kiri atau dihadapkan ke arah kiblat. Sekiranya usaha memusingkan haiwan itu boleh menyebabkan kesakitan yang jelas. Sikit-sikit itu biasa dah. Ni kesakitan yang jelas atau kecederaan. Maka sembelihlah dalam kedudukan dan arah yang paling mudah dan selamat. Ini kerana merebahkan haiwan pada sisi kiri dan menghadap kiblat adalah digalakkan, bukan wajib. Dalam keadaan seperti ini, berbuat ihsan dan tidak menyakiti haiwan secara berlebihan lebih diutamakan berdasarkan hadis sahih yang jelas dituntut. Yang jelas tuntutannya. Okey, baik. Kemudian membaca bismillah ketika menyembelih. Disunatkan bagi penyembelih membaca bismillah ketika hendak menyembelih. Meninggalkannya dengan sengaja adalah makruh. Namun penyembelihan tetap sah menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang kita sebut tadi. Lepas tu ulama berbeza pandangan. Adakah baca bismillah sahaja atau bismillahirrahmanirrahim? Baik, mazhab Imam Syafi'i kata yang paling afdal tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagai ulama kata tak afdal tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab apa? Sebab tidak sesuai dengan penyembelihan. Ar-Rahman yang maha pemurah, lagi maha mengasihani, yang berbuat baik. Oh, tak sesuai dengan proses penyembelihan, kita tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama mazhab Imam Syafi'i kata ada juga rahmah Allah Ta'ala daripada penyembelihan. Kita boleh makan daging. Itu ada perbincangan yang panjang. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i paling afdal bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang bismillah. Lepas tu bertakbir Allahu Akbar ketika menyembelih haiwan korban. Okey, ketika menyembelih haiwan korban sunat kita bertakbir Allahu Akbar. Penyembelih sunat bertakbir. Penyembelih sunat bertakbir. Bismillah wallahu akbar. Lepas tu hamba tulis pada muka surat 178, peringatan takbir sebelum penyembelihan disunatkan secara khusus bagi sembelihan ibadat korban. Adapun bagi sembelihan biasa maka tidak disunatkan bertakbir sebelum menyembelih. Ada orang habis sembelih biasa pun bismillah Allahu akbar. Dosa ke tak? Oh, kita kata dosa cuma tak kena lah. Baik. Jadi takbir ni hanya khusus untuk binatang korban, binatang al-hadiyu, binatang aqiqah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Okey. 179 disunatkan bagi penyembelih menyebut Allahu akbar ketika hendak menyembelih haiwan korban. Okey, itu jelas. Sunat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Selawat kepada Rasul berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, sunat. Baik. Sunat berdoa agar ibadat korban diterima. Allahumma inna hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah daripada aku. Lepas tu hamba tulis jadual peringkat bacaan sunat ketika sembelihan korban menurut ulama mazhab Syafi'i. Hamba tulis menurut ulama mazhab Imam Syafi'i. Hamba buat peringkat yang pertama, peringkat kedua sampai ke peringkat yang last sekali. Okey. Kemudian pada muka surat 182. Sunat menyembelih dengan tangan kanan.
Sunat melih tangan kanan. Kalau orang kidal, dia cuba usaha dengan tangan kanan. Kalau tak boleh, maka lebih afdal bagi dia untuk wakil kepada orang lain supaya sembelih. Tapi kalau sembelih sendiri tak ada masalah dah. Bagi individu yang kidal dan tidak mampu menyembelih dengan tangan kanan, disunatkan baginya mewakilkan orang lain menyembelih korban tersebut. Ia nak sembelih sendiri, tak ada masalah. Sunat menyembelih lembu, kerbau, biri-biri dan kambing dengan cara zabah, iaitu memotong pada bahagian atas leher. Okey, kita ada zabah, kita ada nahar. Zabah bahagian atas, nahar bahagian bawah. Adapun bagi unta, sunat menyembelih dengan cara nahar, iaitu menikang pada bahagian bawah leher. Lepas tu kita buat sebalik. Lagu mana sebalik? Lembu kita sembelih bawah, unta sembelih atas. Sah ke tak? Okey, jawapannya sah. Apa dia tulis? Jika lembu, kerbau, kambing, biri-biri disembelih secara nahar, ia sembelih bawah, atau unta disembelih dengan cara zabah, sembelih atas, maka penyembelihan tetap sah dan hukumnya tidak makruh, namun dia telah meninggalkan cara yang disunatkan. Awak tidak buat perkara yang disunatkan. Tadi ada sahabat tanya, kita nak tahu mana halqum. Ya gini ya. Masa kita berbuah binatang tu, kita boleh rasa je. Permulaan harqadah ni, permulaan halqum dia, kita rasa. Start daripada situ sampai ke bawah boleh belakang tu. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Ni orang ni. Kita contoh binatang lah. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, boleh belakang tu. Cuma hak yang lebih afdal untuk kambing, biri-biri, lembu, kerbau bahagian atas. Manakala unta bahagian bawah. Dan mazhab Imam Syafi'i kata kerana dikiaskan dengan unta setiap binatang yang tekak dia panjang. Seperti angsa. Sunat sembelih bahagian bawah. Okey, baik. Kemudian tinggal lagi beberapa catatan penting. Muka surat 184. Beberapa catatan penting. Jika lembu, okey, itu kita baca dah. Sunat melalukan pisau dengan menekan sedikit sambil menggerakkannya ke depan dan belakang. Tekan sikit. Tekan sikit, lepas tu gerak depan, belakang. Gitu. Jangan buat macam gigi bawel tu. Ni cerita nakal dah. Tapi anda tak royak orang, individu. Tapi benda ni hak yang berlaku, kita buat perkongsian ni tanpa sedikit pun niat untuk memandang rendah pun sekali. Ialah merendah manusia, mana boleh kan? Bihasabi mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan, cukup seorang itu melakukan kejahatan an yahqira akhahul muslim, memandang lekeh kepada saudaranya yang muslim. Cuma ada satu di Terengganu tu, di satu tempat yang lain buat kursus penyembelihan. Ramai orang mari korban dengan penyembelihan tahun lepas ke tahun lepas ni, lupa lebih tepat. Lepas tu ada dijemput pelajar-pelajar universiti. Universiti mana kamu tak royak? Pelajar universiti jatuh-jatuh ni pakat mari. Lepas tu orang bagi air banyak. Lembu ada hari tu, air banyak. Jadi apabila air banyak, kita suruh sembelih belakang. Hak tino kita suruh sembelih, hak jatuh pun kita suruh sembelih. Kita ingat hak jatuh, hak belajar tinggi-tinggi ni pandai rupanya. Rupanya tak pandai, nak iri pun tak pandai. Dia buat iri macam iri bawel gitu. Takut-takut pula pergi. Tengok tubuh sadu. Jadi gini, dia cara dia tekan sikit, lepas tu tolak, tarik gitu, tolak. Pegang pisah, nak pegang gini pun tak apa, gini pun tak apa. Dia pegang pisah ke, nak tahu tekak ke, dia orang hak dia biasa ni, dia tak khabar dia pegang pisah kan, dia tak khabar dah. Tapi dia buat betul. Yo, contoh lagu ni, anak buat contoh, tak dia orang tanya. Kita contoh, kita naik kereta manual. Mula-mula belajar kereta manual, tengok ria semua tu, satu. Kena setahun. Tak tahu dah. Masuk ria pertama, kedua. Tak tengok dah. Sebab duduk dalam ni dah. Gitulah. Kaedah penyembelih. Sama ya. Pergi bisa mana. Kita tak khabar dah. Kena pergi gini. Kena gini. Sebab kita tengok kesesuaian. Baik. Kemudian, sunat tidak memotong lebih daripada halqum merih dan 2 urat darah. Yang kita potong 4 je. Jangan lebih. Jangan lebih sampai kepada nukha'. Sunat jangan potong lebih dari sampai kepada nukha'. Okey, apa makna nukha'? Nukha' ulama fiqh berbeza pandangan. Sebagian ulama fiqh kata sampai kepada tulang. Sebagian ulama kata bukan sampai kepada tulang, sampai kepada satu urat yang berada dalam tulang. Ada urat putih berada dalam tulang. Itu nukha'. Maka oleh kerana penafsiran nukha' berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i, maka juga berlaku khilaf dalam penetapan hukum. Sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i kata bagaimana? Sunat jangan sampai tulang. Yang keduanya, bukan sampai tulang. Sunat jangan sampai kepada dalam tulang. Baik. Anda ada tulis di bawah. Pertama ada tulis pada muka surat 185. Perhatian. Pisau yang sangat tajam.
kadang-kadang hanya dengan sekali tarik atau sekali tolak sudah memutuskan semua urat yang wajib diputuskan. Di masa kita belah itu kena tengok sikit. Tengok sikit. Tengok sikit. Baik. Maka tidak disunatkan lagi menolakkan mata pisau ke depan atau menarikkan ke belakang. Sekali tarik putus dah, tak boleh tolak dah lah. Sebab apa? Sebab kerana tujuannya telah tercapai. Okey, baik. Kemudian dalam bawah ni anda tulis, perhatian makruh memotong sehingga mencapai saraf dalam tulang leher. Satu, saraf dalam tulang leher, faham dah? Makna nukhat dalam bahasa Arab. Atau sampai tulang leher menurut pandangan sebahagian ulama. Sengaja sampai ke rapat tulang ataupun atas pandangan sebagian ulama atau sebahagian yang kedua sampai kepada saraf dalam tulang sengaja. Makruh di makruh. Masih lagi sah. Tak dosa tapi makruh. Namun begitu, anda tulis, zaman kini pisau yang digunakan untuk sembelih sangat tajam. Sehingga sekali tarikan atau dorongan sahaja sudah boleh sampai ke bahagian tulang. Dalam keadaan sebegini, ia dimaafkan insya-Allah kerana sukar untuk dielakkan. Sekali pada dalam dah. Itu dimaafkan. Nak awal sebab bukan sengaja. Baik. Kemudian 18 sunat melepaskan ikatan pada binatang selepas disembelih bagi membolehkannya menggelupur. Lepas sembelih kita buai lalu dah ikatan. Biar kita nak bagi dia boleh menggelupur. Hukum dia sunat. Makruh melapah, memotong bahagian anggota badannya atau memindahkannya ke tempat lain sebelum binatang yang disembelih itu benar-benar mati. Lepas sembelih, dia hidup lagi, kita pun pergi lapah. Hukum dia makruh. Adakah menjadikan binatang tu bangkai? Tidak. Oh, dia ada orang tua-tua. Jangan kosek. Bakar lagi. Lepas tu mati molek lagi. Dia ada orang tua-tua. Lepas tu hak muda-muda ni, hak tahu ni, malah basah dengan orang tua ni, balah, ya ikut dia. Tunggu sampai mati dulu. Baik. Tapi sebenarnya tunggu sampai mati dulu, hukum dia sunat. Tapi kalaulah dia pergi lapah selalu, gerak lagi tu, maka hukum dia makruh. Maksudnya tidak menjadikan ia bangkai. Lepas tu perhatian, melapah binatang yang telah disembelih sebelum roh keluar sepenuhnya, tidak menjadikan dagingnya sebagai bangkai. Bahkan ia tetap halal dimakan. Ini kerana penyembelihan telah berlaku dengan sempurna. Sempurna dah kan penyembelihan menurut syarak. Maka halal dimakan meskipun dilapah sebelum haiwan itu belum mati. Sebelum haiwan itu betul-betul mati. Hak tak boleh kini, hak tak boleh. Hak ni sembelih. Lepas tu seorang lagi nyebuai perut. Dua-dua. Buat sekaligus. Itu tak boleh dah. Baik. Kemudian bab ke-15. Okey, bab ke-15. Habis bab sunat-sunat dalam penyembelihan korban. Jadi bab sembelih selesai dah. Nanti kita akan sambung bab korban semula. Lepas tu kita berbaki lebih kurang 15 minit, kita buka soalan sebentar dah. Lepas tu insya-Allah lepas Zuhur, lepas Jumaat, kita akan sambung perbincangan daripada fiqh korban. Allahu a'lam. Baik, insya-Allah dengan Ambo ni ada beberapa soalan. Boleh start dah? Boleh sila. Okey, Ambo baca soalan yang pertama. Dia kata ada majlis korban di sekolah. 2 orang cikgu Cina makan juga masakan daging korban tersebut. Ada ustaz mengatakan boleh makan. Atas alasan apa ustaz tersebut kata demikian? Susah awak. Atas alasan apa ustaz tersebut? Sebab alasan daripada orang. Kepala nak jawab tu. Sebab alasan orang bukan alasan kita. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hamba akan cuba jawab isu-isu yang dibangkitkan daripada buku ni. Sebab hamba ada tulis. Hamba ada tulis dalam buku ni isu-isu yang ditanya. Hak yang hamba tulis, contoh dah. Kita nanti anda tengok buku muka surat berapa. Mudah sikit. Sekejap deh. 157. Okey, untuk jawapan kepada soalan ni. Muka surat 205. Hukum memberi daging korban kepada orang kafir. Muka surat 205. Ulama fiqh berbeza pendapat dalam menetapkan hukum pemberian daging korban kepada orang bukan Islam.
Menurut pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak dibenarkan memberikan daging ibadat korban kepada orang bukan Islam. Lepas tu mendatangkan rujukan daripada kitab mazhab Imam Syafi'i. Kemudian muka surat 207. Langkah terbaik apabila mengambil kira wujudnya khilaf. Sebab kita kata ada khilaf. Sebaik-baiknya tidak diberikan daging ibadat korban kepada orang kafir atas beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, hakikatnya di sesetengah tempat masih ramai umat Islam yang layak menerima agihan daging korban. Justru keutamaan sepatutnya diberikan kepada mereka, yakni orang Islam, sebelum mempertimbangkan untuk memberikannya kepada pihak lain. Dalil jelas. Rasulullah kata, al-muslimu akhul muslim. Baik. Lepas tu yang kedua, agar dapat keluar daripada khilaf ulama fiqh. Lebih-lebih lagi apabila pandangan mu'tamad mazhab setempat, iaitu mazhab Syafi'i, tidak membenarkan pemberian daging korban kepada orang bukan Islam. Maka sewajarnya perkara ini dielokkan. Hal ini selaras dengan kaedah fiqh yang menyatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf digalakkan. Yang ketiga, terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi panduan dalam hal memberi makanan kepada pihak yang lain. Kata Rasulullah, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman melainkan dengan orang beriman. Dan jangan makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang Islam. Okey, atas alasan-alasan ini elokkan bagi kepada orang kafir. Okey, kemudian alternatif bagi golongan yang tetap ingin memberikan daging korban kepada orang. Oh, hamba nak bagi juga. Saya dapat hamba nak bagi juga. Okey, gini. Caranya ialah dengan memberikan daging kepada orang kafir melalui sumber lain daripada daging korban. Awak pergi cari daging pork, awak bagi. Contohnya dengan membeli daging yang lain. Itu cara penyelesaian. Okey, kesimpulan, memberi daging korban kepada orang kafir berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan kerana daging korban adalah daging ibadat yang Allah Ta'ala bagi jamuan kepada orang Islam. Bagi jamuan kepada orang Islam. Okey, tak payah bagi kepada orang kafir. Kalau nak bagi juga, cari daging lain. Okey, baik. Itu jawapan kepada soalan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Soalan yang kedua, siapakah ahli kitab pada masa sekarang? Adakah Israel itu ahli kitab? Adakah semua Kristian itu ahli kitab? Okey, baik. Dia ahlul kitab sekarang ni, dia sebenarnya ahlul kitab. Dalam penetapan ahlul kitab, yang boleh kita nikah dengan wanita dia, yang boleh kita makan sembelihang dia, sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh sendiri. Mazhab Imam Syafi'i meletakkan syarat yang cukup sempit. Masih lagi berpegang kepada ajaran yang asal apa semua sekali ada. Berlaku khilaf lah di kalangan ulama fiqh. Jadi kalau pok-pok Yahudi saat itu masih lagi berpegang kepada ajaran asal, maka kalau dia sembelih dengan cara macam kita sembelih, maka boleh kita makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan sembelihan daripada ahlul kitab. Daripada hak yang Rasulullah diracung, kambing hak yang Rasulullah diracung tu kan. Diracung kambing yang disembelih oleh ahlul kitab. Okay, baik, wallahu a'lam. Boleh lagi Ustaz? Boleh lagi. Sampai pukul 12 dah. Sampai pukul 12, baik. Seterusnya dia kata, soalan yang ketiga, adakah wajib lafaz wakil sembelih kepada tukang sembelih atau memadai setuju di dalam hati sahaja tanpa ada apa-apa lafaz? Okey, setuju dalam hati. Macam mana kita nak tahu setuju dalam hati? Hati ni benda yang tersembunyi. Tidak gitu? Macam mana nak tahu setuju dalam hati? Apa ayah tu? Nak tahu setuju dalam hati tu. Baik. Jadi dia kena ada lafaz yang jelas. Bahawa kita telah mewakilkan kepada penyembelih untuk menyembelih. Wallahu a'lam. Soalan yang keempat, adakah wajib tarik tali lembu sehingga lembu bergerak ketika jual beli lembu atau bahagian? Dia dalam bab jual beli ni, kalau kita tengok kepada hadis yang membincangkan tentang jual beli, kita dapati ada asar yang menyatakan tidak boleh kita jual makanan setelah daripada kita beli, melainkan kita kena qabak terlebih dahulu. Ni kita cerita secara ringkas. Perbincangan yang panjang waktu dalam bab muamalat. Baik. Dalam hadis menyebut tentang makanan. Jadi ulama kata, awak kalau awak beli makanan, kemudian awak nak jual balik, awak mesti kena qabak terlebih dahulu. Jadi ulama meletakkan dalam jual beli makanan ni mesti kena ada qabak. Adakah selain daripada makanan dia mengambil hukum makanan? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata ya, mesti kena qabak. Qabak ni bahasa Arab, bahasa kita kata terima. Terima. Dan terima
Dia kena tengok kepada uruf. Dia tidak ada dhabit daripada syarak, tidak ada dhabit pada lughah, maka dia tengok kepada uruf. Kemudian kalau kita beli lembu, lembu hak jinak tak apalah. Ni lembu kawin ni. Kawin jual demo. Demo ambil buat klik, kita pun agak tali. Pas kalau lembu ladang, nak pergi dekat tak boleh. Mati kita terima tau. Kena tengok lembu. Pas nak buat kan tau. Jadi, okey, kita kata tuang dia pergi atas. Tuang dia atas, daripada ladang tu pergi atas ke rumah kita. Dia buat turun rumah kita. Kita nak pergi pegang-pegang tadi, tapi pergi atas di rumah kita. Jadi dia telah melepaskan hak dia, bagi kepada kita hak yang menguruskan hak tersebut. Mungkin boleh dikira sebagai qabab. Kau tak boleh juga, kita nak buat bukan? Tak boleh juga. Ni lembu kawin ni. Jadi kawin ikat sini lah, dia mau bagi meleh sini lah. Lepas tu, dia mau terima dia ambil tali tu. Lembu backing, tanduk begitu, tanduk. Nak buat qabab yang berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh sehingga mengancam nyawa kita. Lepas tu, benda hak yang bermasalah. Okey, baik. Jadi, sudah cukup untuk, kalau hak yang boleh qabab, qabab. Tapi hak yang tidak boleh qabab, maka sudah cukup, urus kita kata, aku serah kamu dah tu. Maka selesai. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, suami tak cukup pitih untuk buat korban, minta dengan isteri untuk kongsi. Jangan tok lelaki sini buat gitu, malu kat orang. Tak cukup pitih buat korban, minta orang tino. Pagok. Dia buat gitulah. Jadi adakah dikira seorang sahaja yang buat korban atau dia meniatkan sahaja untuk pasangan? Okey. Jadi tok lelaki dia nak masuk korban 700 bahagia. Orang tok lelaki dia ada pitih 300. Dia pun tahu retino dia banyak pitih, dia pun royak. Ni kita nak buat korban ni. Jadi ambo 300, demo 400. Lepas tu kita ambil seekor kambing ataupun satu bahagian daripada 1/7 daripada seekor lembu. Okey, baik. Kalau dua-dua tok lelaki dengan bini buat korban di atas seekor kambing, maka tidak sah korban tersebut. Kerana seekor kambing tidak boleh berkongsi. Berkongsi pahala tu bab lain. Caranya sama ada tok lelaki masuk jadi pitih hak 400 tu bini bagi kepada tok lelaki ataupun pitih 300 tok lelaki bagi kepada bini. Hak moleknya we ke bini lah. Juruh sikit nampak tok lelaki. Jadi ambo bagi ke retino ambo untuk buat masuk korban, nampak juruh sikit. Nampak ada kewibawaan lelaki itu. Jadi bagi ke retino lah masuk korban. Jadi lepaslah tuntutan sunat kifayah. Wallahu a'lam. Lagi berkenaan dengan jual beli, Ustaz. Lafaz akad seperti beli, wakil, adakah mesti berlafaz dengan beli atau berwakil, atau cukup dengan bahasa setempat logat isyarat yang memahamkan makna tersebut? Secara ringkas, dalam mazhab Imam Syafi'i cukup melafazkan suatu lafaz yang memberi faham kita telah mewakilkan. Okey, ambil contoh paling mudah. Contoh paling mudah. Dalam buku ni, muka surat ni dah. Tengok. 240. Muka surat 240. Ni dalam kitab Busyrul Karim. Syarah kepada Masailu Ta'lim. Syarah Muqaddimat Al-Hadarimiyah. Ada kitab Busyrul Karim. Walau qala li ajnabiyyin dhahhi anni fadhahha anhu sahha wa kana thamanuha qardan wa qawluhu dhahhi anni mutadamminun lishtira'iha lahu wa dhabhiha anhu bin niyyah. Maksud dia ke apa? Seorang ni dia royak kepada orang lain. Buat korban untuk ambo sah. Seekor kambing tu buat korban untuk ambo. Dia royak. Demo tu nak buat korban untuk ambo seekor kambing. Orang yang dia suruh buat korban untuk pihak dia. Sah ke tak? Sah. Perkataan buat korban bagi pihak saya mengandungi dalam perkataan tersebut mewakilkan pembelian, mewakilkan niat dan mewakilkan sembelih. Okey, boleh faham ke tak? Maksudnya bukan mesti lafaz saya mewakilkan, bukan mesti. Jelas dah? Disebut dalam kitab apa? Busyrul Karim. Okey, kitab lama sikit boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Sebelum tu, ana ada tulis. Wa hina idzin faqiyasu hadha annahu yakfi huna dhahi anni wa yakunu dhalika mutadamminan liqtidarat. Walaupun tak payah lagi. Awak tolong buat korban untuk saya dah. Kita apa? Tak payah lagi. Maka dikira hutang. Sah tak korban? Sah korban. Okey, baik. Wallahu a'lam. Seterusnya, seorang bukan Muslim menghadiahkan lembu untuk dikorbankan pada masyarakat Muslim atau pihak masjid. Apakah itu dinamakan korban? Jika tidak, jawapan apakah? Kepada soalan tersebut, kita cepat-cepat sikit
Tak ada nak baca habis soalan, jawab dah. Tak kena lagu tu, tapi kita faham dah lah soalan tu. Okey. Bab ni ana ada tulis dalam ni. Kejap dah, kita cari mata. Siapakah jadi tuntut melaksanakan ibadat korban? Kejap, muka surat berapa tak ingat. Ni 10. Ana ada tulis lah bab ni, tapi tak jumpa cari ni. Allahu Akbar, tak jumpa cari. Jadi kita buat kesimpulan lah. Tak jumpa cari. Dia pada asalnya korban jumpa dah insyaAllah. Tak jumpa cari. Bila nanti ana ada tulis bab ni. Bab sebab ni ramai orang tanya. Ada orang Islam dia kerja dengan majikan orang kafir, tapi majikan dia mengambil cakna terhadap mengambil berat terhadap pekerja dia. Sampai hari raya korban dia bagi lembu. Okey, setengah paling mudah lagi YB hak yang bukan Islam beri lembu kepada orang adung dia. Ini banyak terjadi di Sabah, di Sarawak. Okey, baik. Boleh tak kita nak korban? Dia pada asal korban daripada orang Islam. Orang kafir tidak sah ibadat korban. Kerana syaratnya mesti kena Islam. Kemudian, boleh tak kita nak terima pemberian daripada orang kafir? Boleh, tak ada apa. Kalau tak siwi kan apa? Boleh kita menerima pemberian daripada orang kafir. Dan Rasulullah pernah menerima pemberian daripada orang kafir. Tak ada masalah. Bila dia beri kepada kita, jadi hak siapa dah gitu? Hak kita. Bila hak kita, kita buat korban. Bukan dia buat korban, kita buat korban. Jadi bermakna hukum dia tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Seterusnya ada kita penonton live kita pun ada bertanya soalan, baca sikit. Sila. We perlu Dia kata, apakah hukum korban kepada mereka yang tidak mampu melakukan ibadat korban disebabkan kemiskinan dan ada masalah hutang? Apakah hukum kita buat korban bagi pihak yang tidak mampu untuk buat korban? Dalam isu ini, dalam ni anda ada cerita, hukum buat korban bagi pihak orang lain dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya buat korban untuk orang yang telah meninggal dunia, yang keduanya untuk orang yang masih lagi hidup. Buat korban untuk orang yang meninggal dunia tidak sah mengikut mazhab Imam Syafi'i melainkan apabila si mati telah berwasiat. Kalau si mati tidak berwasiat tidak sah. Ia dalam berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebagai ulama fiqh kata sah. Sebab apa dia? Sebab sebagian ulama fiqh melihat korban ini semata-mata sedekah. Dan sedekah untuk si mati antara perkara yang tidak berlaku khilaf di kalangan ulama sampai manfaat dia kepada si mati. Doa dengan sedekah. Sebagian ulama kata sah kerana melihat korban ini sedekah. Baik, mazhab Imam Syafi'i dikata korban bukan semata-mata sedekah. Bahkan korban ada satu ibadat yang khusus yang di dalamnya ada kewajipan bersedekah. Maka tidak boleh kita buat korban kepada si mati melainkan apabila si mati berwasiat. Itu mazhab Imam Syafi'i. Yang keduanya, buat korban untuk orang yang hidup. Boleh tak kita buat korban untuk orang hidup? Tidak sah kita buat korban untuk orang yang hidup melainkan mendapat keizinan daripada orang yang hidup. Kalau tidak dapat keizinan tak boleh. Kalau dapat keizinan baru sah. Jadi kita nak buat korban untuk orang susah, kita kena minta keizinan daripada dia. Abang tak tahu buat korban untuk demo ni. Dia kata tak apalah. Jadi hak dia, nanti boleh daging kena bagi ke dia. Sebab hak dia. Tapi kalau kita buat korban untuk kita berkongsi pahala, tu tak apa, tak ajak dia pun tak apa. Apa nak kongsi pahala, tapi korban apa? Tu tak ada apa. Mereka saja sah kita buat korban bagi orang yang hidup tanpa mendapat keizinannya, iaitu korban ayah wali kepada anak yang masih kecil. Daripada duit ayah. Jangan daripada duit anak. Ayah masuk satu bahagian untuk anak dia umur 3 tahun. Boleh. Waktu tidak perlu mendapat keizinan. Wallahu a'lam. Soalan online yang kedua. Isteri bernazar untuk buat korban. Adakah suami dan anaknya boleh makan daging korban? Masya Allah, Masya Allah. Isteri bernazar buat korban. Adakah anaknya dan suaminya boleh makan daripada daging korban tersebut? Okey. Jawapan kepada soalan ni,
pada asalnya orang buat korban tak boleh makan daging korban hak yang diwajibkan. Dan orang yang wajib di bawah orang hak yang di bawah tanggungan yang wajib juga tak boleh makan. Untuk kita jawab isu ni, ana nak cerita bab lain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam targhib kepada para perempuan supaya bersedekah. Rasulullah suruh orang tina bersedekah. Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli nar. Wahai orang tina, sedekahlah sebab diperlihatkan kepada aku pada malam Mi'raj kebanyakan penghuni neraka daripada kalangan perempuan. Kemudian Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Tak silap ingatlah, tapi Zainab lah. Sebab dalam hadis ada cerita panjang. Cuba cek baliklah, betul tak isteri kepada Abdullah bin Mas'ud? Dia pun kata, Rasulullah suruh aku bersedekah ni. Dia pun balik. Cuma kita tanya Rasulullah, dia ajak Abdullah bin Mas'ud. Kita tanya Rasulullah, boleh tak? Kalau hamba sedekah kepada demo, boleh ke tak? Nak sedekah kepada tok lelaki dia, boleh ke tak? Okey, dia boleh nak sedekah kepada tok lelaki dia, boleh ke tak? Kata Abdullah bin Mas'ud, mungkin dia mau tanya diri ya. Dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, lepas tu ada seorang sahabat, Bilal bin Rabah ataupun lupa nama lebih tepat, dia kata ni ada orang nak mari Zainab. Kata Rasul, ayyu zanani. Kita dalam hadis begitu. Zainab mana? Zainab mana mari ni? Lepas tu cerita Zainab Abdullah, isteri kepada Abdullah. Lepas tu dia pun tanya, Rasul suruh hamba bersedekah. Lepas tu hamba nak sedekah kepada suami hamba. Boleh tak hamba nak sedekah kepada suami hamba? Kata Rasul, boleh. Bahkan dapat kepadamu 2 pahala. Yang pertamanya pahala sedekah, yang keduanya pahala silaturrahim. Berdasarkan kepada hadis ini, majoriti ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i mengatakan andai kata isteri wajib mengeluarkan zakat dan suami dia mampu layak menerima zakat, maka boleh isteri membayar zakat kepada si suami. Okey, atas pertimbangan ini, apabila si isteri wajib buat korban, daging hak yang dapat boleh tak dia sedekah kepada suami dia? Dia bolehkah? Wallahu a'lam. Baik, satu lagi iaitu hukum berkenaan dengan bagi kepada orang bukan Islam ni Ustaz. Ada 2 soalan dia tanya. Hak korban tu dia ui kepada non-Muslim. Yang kedua, hak korban tu dia bagi kepada Muslim, kemudian Muslim tu bagi kepada non-Muslim. Gitu. Dia gini, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang dapat daging korban dia tidak boleh bagi kepada orang bukan Islam. Hak dia tak boleh bagi kepada orang bukan Islam, terus apabila dia dapat, dia tidak boleh juga bagi kepada orang bukan Islam. Itu dalam mazhab pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan isu ni kita cerita dah berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Jadi kita rasa sini dululah pertemuan kita. Lepas tu kita sambung semula dah. Soalan akhir boleh Ustaz? Wa khitamu Ni tak sabit dengan korban. InsyaAllah. Ana nak tanya Ustaz, berapa buah kitab Ustaz rujuk untuk hasilkan kitab fiqh korban? Aku tak ingat dah apa. Tengok. Dalam 86. Tapi ada lagi sebenarnya kita tak tulis, tapi lebih kurang dalam 86 lah. Barakallahu fiikum wa fatahallahu alaikum. Doa keberkatan untuk kita semua dah. InsyaAllah. Dan alhamdulillah telah tamat sesi pagi. InsyaAllah kita akan sambung lepas Jumaat pula Ustaz deh. InsyaAllah. Untuk semua jemaah boleh rasa sedia dah nasi siap lah kadah tu. Kepada jemaah muslimat boleh ambil makanan dan makan di ruang tambahan di sebelah kiri masjid ni, dan nak rehat situ pun boleh insya-Allah dah. Kita tangguh dulu untuk sesi pagi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Dan ada pengumuman di pihak Ambo ni. Yang pertama, diminta kepada semua kenderaan yang parking di bawah kemah besar 3 butir depan masjid ni, kalau boleh minta alih untuk kita bagi ruang kepada jemaah solat Jumaat dah. Tengok kepada keadaan ni, memang tak muat lah. Mari orang kampung ni pula kak. Dengan jemaah yang ada ni. Jadi pemilik kenderaan hak parking kereta bawah kemah tu minta alih sekejap. Kemudian yang kedua, dengan Ambo ada anak kucing motor. Anak kucing motor kau kereta kau yang bernombor PFC 6319. PFC 6319. Boleh ambil dengan Ambo insya-Allah.